Syarikat awak sendiri pun dah nak muflis dah kan? Awak ingat 100 juta cukup untuk kawal link group ke? Encik Yan, awak ni memang syok sendiri. Gu Ting Feng, awak nak cakap apa sebenarnya ni? Saya ada dapat berita yang projek kondominium mewah yang awak labur tu berdepan dengan perobohan. Kerajaan arah berhenti serta-merta. 200 juta yang awak labur tu lesap. Nasihat saya, baik awak simpan duit tu untuk selamatkan syarikat sendiri. Encik Gu Ting Feng, tolong jangan nak sebarkan fitnah ya. Kerjasama saya dengan Lin Group boleh terjejas. Encik Yan, berita buruk. Projek kerajaan tu memang bermasalah. Pengerusi suruh tuan balik syarikat sekarang. Rasanya baik Presiden balik cepat jumpa pengurusi. Kalau tak, jawatan awak tu mungkin tak selamat. Okey semua. Rasanya tak ada sesiapa nak terlibat dalam drama macam ni kan? Mari. Cen. Tuan-tuan, daripada bekerjasama dengan pelabur tak stabil, apa kata kalau bergabung je dengan Gu Group? Saya pun dah jumpa satu rakan kongsi yang agak besar untuk Link Group. Chang Khairul, dulu nak jumpa dia pun susah. Macam mana boleh ada kat sini pula? Saya yakin semua orang dah kenal bintang Asia popular, Chang Khairul. Semua urusan dengan dia saya dah selesaikan. Jadi mulai esok, dia akan rasmi jadi artis Link Group dan ketua pengarah muzik dengan Chang Khairul bersama kita. Saya rasa semua jelas sekarang ni. Yang nilai pasaran Link Group bakal melonjak naik tinggi paling kurang pun sebanyak 1 bilion.